Sejak dibuka kepada umum, tempat ini tidak luput daripada kunjungan orang ramai, malah menjadi tular. Apakah istimewanya lembah Nisang ini? Jangan ke mana-mana, teruskan menonton. Bertemu kembali. Tempat ini sebenarnya sudah lama tular. Kami berkesempatan singgah dan meninjau untuk melihat sendiri keunikan dan daya tarikan yang ada di Lembah Nisang. Lokasinya terletak di Kampung Batu Putih Marang, Terengganu, berdekatan dengan Pulau Kerengga. Nama tempat ini ialah Lembah Nisang atau orang sini memanggilnya Lemboh Nisang. Ia dimiliki oleh orang tempatan yang dikenali Najib Cik Na. Bila sudah sampai sini, barulah faham kenapa orang sanggup beratur dan kembali lagi. Walaupun jauh, jalan masuk ke sini memang sentiasa sesak dan tempat letak kereta pun sentiasa penuh. Namun, ada ketenangan yang tersembunyi. Bila melangkah masuk, anda akan merasai satu suasana yang sangat nyaman. Konsepnya klasik tradisional. Ia bukan sahaja bersih, selesa dan tenang, malah mereka sangat menjaga ekosistem dan keindahan alam sekitar di kawasan tepi sungai ini. Kemudahan pun sangat lengkap. Tandas ada, surau dan ruang rehat yang luas untuk semua. Suasana di sini memang syok. Santai ala bercuti di tepi sungai, gabungan kampung moden yang menenangkan. Jika anda mencari tempat yang unik untuk melepak, makan minum sedap-sedap dan bergambar cantik, di sini memang wajib raikan. Apa yang sebenarnya menjadi tarikan utama di sini? Jawapannya ialah menu berasaskan nisang kerek atau gula tradisional Terengganu yang diperbuat daripada nira kelapa. Antara keistimewaannya ialah menu di sini sangat jarang dijumpai di tempat lain. Manisnya lembut, harum dan asli. Dari pencuci mulut seperti puding nisang, minuman kopi hinggalah ke hidangan utama, semuanya ada sentuhan nisang kerek yang membuatkan setiap hidangan ada ciri khas tersendiri, memang lain macam. Yang paling penting mendapat tempat di hati ialah kopi nisang. Satu teguk pun sudah cukup untuk buat pelanggan datang berulang kali tanpa fikir panjang. Rasanya manis pekat dan beraroma. Setelah menikmati menu makanan dan minuman, anda boleh beraktiviti dengan menaiki bot menyusuri sungai berhampiran. Sepanjang sungai itu, anda dapat melihat sambil menghayati keindahannya. Pihak pengurusan Lembah Nisang sentiasa mengambil peduli dan terus membuat penambahbaikan untuk memastikan pelanggan setia kekal selesa. Tersedia pondok dan tempat duduk untuk pengunjung khusus untuk berehat sambil menikmati makanan. Tersedia juga pelbagai gerai-gerai makanan. Anda hanya memilih mengikut selera dan cita rasa yang diingini. Untuk makluman, tempat ini dibuka setiap hari kecuali pada hari Selasa dari jam 11 pagi hingga 7 malam. Kesimpulannya, makanan sedap, suasana klasik ala zaman silam yang tenang dan menyenangkan. Sekali datang ke Lembah Nisang, pasti akan datang lagi. Okey, cukup sampai di sini saja. Terima kasih kerana sudi menonton dan jangan lupa hiasi peribadi anda dengan kebaikan. Jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum. Bye-bye.